kalau perempuan mati putih boleh juga. Perempuan mati putih esok saya ajak dengar. Perempuan mati putih. Perempuan mati putih, tuan-tuan, esok pergi cari pokok rumput kepala lalat. Ambil rumput kepala lalat, dengar ni, sajak ni. Ambil rumput kepala lalat, satu cekak, ambil hidung inai satu cekak, kan? Lepas tu ambil daun kapal terbang 2-3 helai tak apa dah, kan? Sebab panas. Ambil daun kapal terbang 3-4 helai. Okay. Lepas tu tuan-tuan tumbuk, lepas tu cari rempah ratus lah, halbah campur tu, kan? Lepas satu cekak, tuan-tuan tumbuk semua berancok. Lepas tu tuan-tuan cari telur orang kampung, ambil yang kuning saja, campur dengan halbah yang tadi, gau beri rata. Lepas gau beri rata, tuan-tuan jemur uli bulat kecil-kecil besar-besar majun ni, kan? Uli besar-besar majun tu, kan? Jemur beri kering, nanti dia akan jadi macam majun. Tuan-tuan makan. Orang perempuan kalau makan mati putih, tu rahsia dia, tuan-tuan. Memang jadi. Mati putih memang jadi. Yang saya ajak tadi. Buat, tuan-tuan. Mudah sangat, tuan-tuan. Nah, kan? Ada ferret dengan seledih. Seledih okey, kan? Tak ada masalah. Beri. Nah. InsyaAllah, tuan-tuan. Memang jadi sangat-sangat. Buat.